Hari ni nak cerita pasal swap menyuap. Topik ni kelakar kan. Okay, ada satu customer ni, dia nak Honda Stepwagon. Dan kita dah follow up dia daripada bulan 9. And then, dia kata dia nak trade in kereta lah. Bila buka harga, dia kata terlampau rendah. Dia nak harga yang tinggi. Masalahnya, market memang macam tu. Walaupun kau beli Pro 2, zaman sekarang, now, dah tak sama. Kalau dulu Pro 2 kita jual boleh bawa down payment besar. Ini jam tak ada. Ini jam sila hari lepas loan pun dah bersyukur. Lagi-lagi yang kaki full loan kan. Nak dipendekkan cerita, customer nak Honda Stepwagon Cool Spirit. Yang kita ada 8 seater, 7 seater pun ada. Dua-dua warna hitam lah. Tapi kita punya Cool Spirit tau, bukan Spada. Kita punya spek Cool Spirit. High spec lah. 8 seater dia pun baik. Nak dipendekkan lagi ceritanya, kereta tu dekat kedai kita lagi satu. Bila kita suruh pergi, dia kata malah lah jauh. Dia nak paling dekat dengan rumah dia. Dia duduk JB nak paling dekat dengan rumah dia. Macam mana? Semua nak bersuap. Nanti bila dah dibagi, kata, tunggulah saya fikir-fikir dulu. Ini customer nak cerita macam mana? Kita nak dipalatkan dia ke macam mana? Kita nak palaukan dia ke macam mana? Tu yang jadikan pelik tapi benar. Tapi Honda Stepwagon yang kita ada ni, original mileage dia pun tak tinggi, dalam tak silap. Nanti dalam gambar dia lah. Takut tersalah sebut nanti mileage. Tapi grade dia 4 lah. Grade 4. On the road kita open price 146 on the road NCD 55. Yang ni harga promo Jangan minta diskaun lagi. Memang dah tak boleh bagi dah. Sebab kalau dikira pun dah harga makan pokok dah ni. Tapi kita bagi sebab kita nak clear stock tahun 2020. So cepat-cepat Nak pakai before raya insyaAllah boleh. So berminat dapatkan Honda Stepwagon Cool Spirit. 8 seater, siapa yang suka seater banyak. Beli kereta mahal, bawa orang sikit tak berbaloi kan. So beli yang ni lah, berbaloi sikit. Jangan lupa like, follow dulu, komen dulu. Hubungi saya di 0177145604. Bye-bye.